Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, sekarang ni King Seliti dalam perjalanan. Okay, ada hal sikit, jadi King Seliti nak kongsikan sikit lah panjang perjalanan ni. Okay, jadi untuk TDI siap mapping. Okay, King Seliti kalau maintain 100 ke bawah. Okay, contoh kereta banyak jadi sibuk, jadi kita bawa tak boleh laju sangat lah. Okay, jadi biasa kalau 100 ke bawah boleh pakai mod 8. Okay, mod racing mod main dekat ni. Okay, jadi kalau main jauh, maksud main jauh tu kita maintain 110 ke atas. Okay, 120, 103, 104, 105. Okay, kalau kita maintain macam tu, kita pakai mod 1 ni mod 8 kan. Okay, mod 1. Okay, jadi kalau kita pakai mod 1, kita bawa bawah 100, dia jadi macam ada serbu sikit lah. Okay, sebab ni mod 1 ni adalah mod highway. Okay, mod jauh. King Seliti dah buat kajian, jadi untuk mod 1 ni memang dah sesuai untuk kita long distance. Okay, jadi memang sedap lah. Okay, jadi kalau macam bawa slow 100 ke bawah, okay, boleh pakai mod 8. Ni timing kuda, bunyi seketut-seketut. Okay, jadi King Seliti nak kongsikan tentang yang ni lah. Okay, mod 8 ni. Okay, kalau bawa 100 ke bawah, bawa 90 ke 80 boleh pakai mod 8. Dia tak ada serbu sangat. Okay, dia bawa tu dia sedap sikit lah untuk main dekat, atau kita main bawa 100 ke bawah. Okay, jadi ni ada timing kuda mod nombor 6. Mod nombor 2 timing kuda bunyi seketut-seketut. Okay, mod nombor 6 ni, tu timing kuda boleh bawa jalan ni. Okay, jadi letak-letak tak boleh nak payung dekat rumah orang. Okay, jadi bising, jadi bahaya lah kesian orang kan. Jadi kalau bawa slow, macam ada kereta follow belakang kereta, kita boleh pakai mod 8 kalau 100 ke bawah. Kalau 100 ke atas, kena pakai mod 1 lah. Okay, jika nak order CDI siap mapping, boleh WhatsApp nombor King Seliti di bawah. Okay, terima kasih support.